Siapa yang tidur, lena lah batal wuduk. Dah lain pada tidur, batal juga. Asalkan hilang akal. Hilang akal ni banyak sebab. Pertama, dia panggil pitang. Kedua, pesang. Ketiga, koma. Keempat, tidur. Kelima, kelak. Apa makna kelak? Tertidur sekejap. Dah tidur, tidur macam kelak juga. Dah beza benda. Kelak 2-3 saat sahaja. Tidur 5 minit, 10 minit, 1 jam, 8 jam. Tu tidur. Jadi dia kata kalau dia duduk tengah, orang duduk baca khutbah Jumaat, dia tengah duduk, biasanya pesel ke tidur atau kelak dengan tidur je lah. Kelak sengguk gitu, bangun. Kelak keruk, bangun, batal wuduk. Dan kalau tidur duduk, masa bangun tu punggung di mana? Punggung duduk lagi, tak kata. Sebab Nabi kata mata yang tidak lena, dia sedar keluar angin atau tidak daripada dubur, kerana mata sedar. Tapi bila mata itu sudah tidur, paman nama, barang siapa yang sudah lena, falyatawadda, batal wuduk, sila ambil wuduk. Kemudian pula tu satu, dalam satu peristiwa sahabat Nabi lepas mayang garik, dia tak balik di rumah. Dia pakat tunggu isya sambil-sambil duduk. Ada yang mengaji, ada berzikir, dan sebahagiannya tidur. Bila orang qamat semayang isya, dia bangun semayang, dah ambil wuduk. Nabi benarkan. Maknanya punggung dia duduk gini tak boleh nak ketuk, tidak keluar angin, walaupun tidur lama, tidak batal. Jadi kalau duduk sila ni, kalau duduk gini, je duduk sila. Okey, boleh tak ketuk? Tak boleh, tidak batal. Cuba duduk ngiring macam tadi. Macam Puteri Hang Lipo. Boleh keluar ketuk tak? Batal. Itu maknanya. Jadi kalau ada tamkin, ada kemah punggung, tak batal. Walaupun atas motosikal.